Hai, saya Dr. Husam. Memandangkan anda baru sahaja melakukan rawatan saluran akar, berikut adalah beberapa arahan penjagaan yang penting untuk membantu anda pulih dengan lancar. Pertama sekali, anda mungkin mengalami sedikit rasa tidak selesa selepas ubat kebas hilang. Sila ambil ubat sakit dan mengikut arahan dos yang diberikan. Selepas rawatan, kebas pada mulut anda mungkin menyebabkan anda tergigit lidah, pipi dan bibir secara tidak sengaja. Tunggu sehingga kebas itu hilang sebelum makan atau minum untuk mengelakkan kecederaan. Sila elakkan mengunyah makanan yang keras dengan gigi itu kerana tampalan tersebut boleh retak. Sila maklumkan kepada kami jika tampalan sementara itu terasa longgar kerana ia boleh menjejaskan ubat di dalam gigi tersebut. Kekalkan kebersihan mulut anda, tetapi sila hati-hati di sekitar kawasan yang dirawat. Hubungi kami jika anda mengalami kesakitan, bengkak yang bertambah teruk atau demam kerana ia boleh menunjukkan tanda jangkitan gigi yang berterusan. Pastikan anda hadir temujanji susulan anda seperti yang dirancang kerana ini penting untuk memastikan kejayaan rawatan salur akar tersebut. Sarung gigi ataupun crown sangat disyorkan selepas selesai rawatan salur akar untuk memberi perlindungan yang lebih cukup dan meningkatkan jangka hayat gigi yang terjejas. Dengan mengikuti arahan ini, ia dapat membantu anda pulih dengan lebih baik. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi kami. Terima kasih kerana menonton.